Hello. Yo, what up? Yo, nampak? Aku pasal ni setahun kot tak buat video So sekarang ni aku nak comeback balik. Aku nak buat video YouTube. Tapi video apa? Aku nak buat content market control lah. Apa ni? Sikit better semua benda ni lah. So nanti kita punya plan memang cantik lah. Tapi first kita nak unboxing tu. Tapi ini barang murah ini. Ini berapa ringgit lah? 118. 2. 118 ringgit dapat 2. Dengan Shopee. So untuk mula-mula ni kita main yang murah dulu. Mau tahu nanti dapat sponsor kan. So kita nak unboxing tu. Kau buka yang ni, apa dia buka ni? Oh macam gitu je. Aku masih ingat besar kotak dia. Rupanya kecil je kan. Tapi tak apa lah. Kamera dekat sikit. Kamera dekat. Kamera zoom. Kamera boleh zoom ni. So, ni Adam dah buka. Ini dia punya duduk Ini dia punya lori. So lori ni boleh angkat tau. Dia punya ni tau. Tapi not bad lah. Aluminium tau. Hello tau. So cantik. Okay cantik. Dia punya ni cantik. Okay sekarang ni sini pula kamera. Kita buka yang excavator ni. Tak, kenapa kau bunyi tadi satu tape ke? Kenapa bagi bunyi banyak tape ni? Tak tahu. Tahu tak ada tu. Sekejap. Ya. So, ini dia punya. Nanti driver dia lah. Saya memang dulu memang biasa main excavator ni. Saya beli excavator guys. Tak dulu. Dan. Ish, baik tak? Wih. Buat isi. Kan dia cuba. Nampak? Wih, baik tu. Lepas tu, ni aluminium tau ni. Ni plastik lah, bucket dia je. Aluminium. So sekarang ni, cuba try bateri. Okay, settle. Maknanya dah hendak unboxing lah. So aku sedikit impress dengan harga yang dibagi. So kualiti pun telah teruk sangat, boleh lah. So cuma kat sini bawa faham apa beza yang mahal dengan yang murah. Contoh macam bucket ni kan. Kalau yang murah punya macam yang ni, dia ada satu pusingan je tau. Bila kau tekan bawah sama tak, dia akan naik. Dia naik. So kalau yang mahal, tak silap aku, dia punya bucket ni dia boleh close lagi sampai ke atas. Kan, close sampai ke atas. Tapi untuk yang ni, nampak? Dah boleh main dah ni. So lepas ni, aku akan buat content construction tau. Content construction tu macam, kita akan jadikan satu set untuk kita buat jambatan ke apa ke. Kita akan buat challenge lah, macam mana boleh tarik berapa berat. So lepas ni kalau nak tengok, aku akan buat short, aku akan buat video pasal benda ni. So mungkin dalam bulan ni kita pakai ada dulu. Kalau ada rezeki lebih, aku nak upgrade lagi dengan yang lagi okay. Jumpa korang pada next video. Jangan lupa subscribe. Siapa yang dah tengok jangan lupa. Aku dah comeback ni. Peace out. Dam, cakap. Peace out. Okay. Ciao. Buat tu. Dah. Geram. Kau bagi. Baik kali. Sap. Tapi macam apa itu jatuh lagi bucket dia. Nama apa? Bergerak.